Wahai tenteraku, aku bersedia untuk mati di jalan ini. Siapa yang mengikutiku, syahid menantinya. Itulah ucapan terakhir Sultan Muhammad Al-Fatih. Hello, Assalamualaikum. So, come back again to channel Api Style. Alright. Hari ni aku ada satu cerita yang nak ceritakan kat korang tentang Sultan Muhammad Al-Fatih. Okey, Sultan Muhammad Al-Fatih ni dia merupakan seorang penakluk, iaitu sang yang lebih dikenali sebagai sang penakluk pada abad itu, yang sangat digeruni ramai waktu itu. So nak dimulakan cerita, kota langit Erdina masih kelam ketika azan subuh bergema. Di dalam istana terdapat budak berumur 19 tahun sedang sujud kepada Tuhannya. Dia mengadu kepada Tuhannya. Itulah Muhammad bin Murad, putera kepada Sultan Murad yang kedua. Jadi, Muhammad Al-Fatih, dia sejak kecil, dia ni diasuh bukannya dengan harta kemewahan, tetapi dia diasuh dengan pedang, Al-Quran dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konstantinopel akan ditakluk oleh sebaik-baik raja bersama dengan sebaik-baik tentera. Itulah sabda Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabda inilah yang meresap ke dalam jiwa Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagi manusia biasa, ia hanyalah mimpi, tapi bukan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Sebab ia adalah janji yang menunggu untuk ditunaikan. Jadi nak dipendekkan cerita, pada tahun 1451, setelah ayahandanya mula mangkat, jadi Muhammad Al-Fatih menaiki takhta. Jadi umat Islam pada ketika tu dah berkurun-kurun lamanya diorang nak takluk Konstantinopel, iaitu kota yang berdiri teguh, megah sejak dari zaman Empire Rom Timur lagi. Nak dikatakan tembok dia, tembok Konstantinopel tu memang tak dapat nak ditembusi oleh mana-mana musuh sekalipun. Namun dekat sini Muhammad Al-Fatih langsung tak gentar. Jadi apa yang Sultan Muhammad Al-Fatih buat? Mereka mengadakan mesyuarat untuk menawan Konstantinopel.